Aku agak rasa pula ni. Okey, aku nak bawa mereka pergi dekat Brother Jenam daripada hospital Sambui. So sekarang ni boleh ikut belakang aku. Okey tak? Ingat tak? Ingat lah. Alhamdulillah. Kan stand. Jadi aku kasih dia nanti. Allah. Oh tu lagi mula tu. Baru sudah. Tak apa, tak apa. Motor tak lagi. Dekat emergency room tu. Mungkin dia pencuci luka dia. Tapi nampak bengkok tadi kat pipi tu. Tak pernah kata. Tapi rasanya okey. Hai, salam semua. Untuk vlog kali ni, aku nak share pengalaman ride aku ke Thousand Corner dan juga Botan, Laos. Kalau sebelum ni aku pernah sampai ke Thousand Corner dengan waisuku aku. Untuk kali ni versi automatic, kita bawa skuter dengan motor baru aku ni, Forza. Buat satu achievement untuk motor ni ke Thousand Corner first time untuk tahun 2024. Untuk kali ni grup kami cuma 6 orang saja dan semuanya tak pernah sampai lagi dekat kawasan tu. Target untuk hari first ni kami akan tidur dekat Road 41 Patalong. Depa semua ni dah masuk waktu petang lagi. Aku masuk kat lewat sikit lepas maghrib tadi dan sekarang ni aku dah meet up depa balik dekat Sadau. Daripada border Danok ni kami kena ride lebih kurang dalam 2 jam lagi untuk sampai dekat Road 41 Patalong. Sebelum tu kami singgah dulu dekat kedai Lan Mali Hat Nyai ni untuk settle kat urusan towing kami balik daripada Bangkok nanti. Okey, dah sampai Route 41. Okey. Okay. Then upper one more better because got 2 toilet. Kasih. Yeah, that's why I separate for you to Yeah. to room better. Sini 3 orang, sana 3 orang. Pagi kita di Road 41 Patalong untuk ride 2024, penghujung 2024. Semua betul-betul besar. Atas tak ada. Penuh lah. Tak ni atas ni. Melayah ni. Dok takut terlalu berat sangat lagi. Audio 300cc. Ni tengah lambat sikit lah. ER6F. Okay, kita dapat hood. Ya, XADV. Ni motor aku, motor baru. So kita try journey sekali ni dengan Forza 250. Bila check in dekat Road 41, kita akan dapat set breakfast yang macam ni, American style. Owner ni pun sangatlah friendly. Kat sini ada juga jual souvenir berkaitan Road 41 ni yang kita akan hadap sepanjang perjalanan untuk hari ni. Untuk hari kedua ni, aku target nak ride daripada Road 41 Patalong sampailah ke Hua Hin. Perjalanan hari ni lebih kurang dalam 650 km. Untuk hari ni juga kita nak set tengok satu full tank RS ni boleh ride sejauh mana. Untuk ride kali ni cuma sebiji saja RSX yang ikut kita. Jadi kemungkinan besar kita akan berhenti banyak kali untuk kita top up minyak dekat motor brother ni. Oh, dia pakai itulah Superman punya kali ni. Bagi style. Alamak. Tak sedih. Baru sampai.
Kalau orang ride selalu orang akan berhenti ni mak. Oh, gila-gila. Kemar. Tu motor kita kat situ. Allah, di padu weh bawah kita. Oh, Padu. sampai. Jauh lagi. Long lagi ya. Tu semua 200. Ya, abang kita tengah rest. Ni wap dah dah. Gua tekan 1-2. Kami duk ride Y pun 115, 120. 120. Mana dia pun? Nampak sampai. Makan tengah hari dulu. Pukul 3 Malaysia. Anak nasi campur kan. Ini yang nak jumpa pun. Pedah kan. Lauk lain. Oh, lauk lain pula. Letak daging kan. 74. Ambil dan kita makan. Susu. Di mana tadi? Loh, ada tu beli nasi ayam padu. Ini betul brek tahan bambu. Ini berambut ni berambut. Brek pack dah cabut. Nak servis tengok. Explore benda layan, let's make benda layan. Motor besar benda layan. Sampai pelacak ni noh. Ha, 20 lebih lah. Nak modify bang, kena modify. Skru panjang. Kalau tak oh, mungkin lah. Pakai top rank lagi kot tu. Oh ni pula. Ada. Sekarang motor 200 baht, satu boot 100 baht. Lepas tester urusan makan dan repair motor dekat kedai ni, kami masuk dekat wilayah Prachok Kirikan. Daripada sini, sebenarnya kami kena ride lebih kurang dalam 260 kilo lagi untuk sampai ke Ohio. 200. Again, please. 5.5 tak ada lah. Tak ada lah. Sebenarnya, aku rasa memang tak boleh sempat pun nak sampai awal dekat kawasan Wahid. Kalau dah lalu dekat kawasan ni, mesti nak singgah dekat satu kuil ni yang ada berumah. So, banyak rider akan berhenti untuk ambil gambar dekat sini. Talin. Mana tempat? 40 kilo nak sampai Majai dah ni. Lepas dah berapa kali dah berhenti isi minyak, tapi brother-brother ni masih steady lagi. So, kita teruskan perjalanan untuk sampai ke Wahin juga malam ni. Lama. Alhamdulillah sampai dekat Hoin Wahin. Assalamualaikum. Selamat pagi daripada Wahin. Hari ni hari ke-3 kita dekat Thailand. Pagi ni berbekalkan nasi fi dengan pisang. Kita nak shoot awal ke Meklong. Tengok brother-brother kita tengah siap motor. Kita nak percari breakfast dekat PTT lagi. Tapi kita dah masa 2 jam kalau nak ikut kan. Nak sampai Meklong tu cepat lah. Sebelum tinggalkan Pekanwahi ni, kami singgah dulu dekat satu stesen train lama dekat Pekanwahi ni yang jadi ikonik dekat kawasan ni. Sampai Wahin. Tapi first saya main nak tapi stesen lama ni tak guna dah ni rasa. Cargo kot. Spy out of ni. Unik. Ni pada pecat lain lah ni. Betul ni ganggu. Tu 2 3. 1 2 3. Ah, tak pergi.
Dia sebelum lepas tengok train sampai. Tadi kita kena sampai time tu. Baru train sampai dia kita boleh tengok gelagak tu. Train akan sampai kat stesen tu lepas tengah. Jadi sebelum lepas tengah kita kena arah sana. Daripada Pekan Wahid ni untuk sampai ke Market Meklong tu lebih kurang dalam 120 kilo dan ambil masa lebih kurang 2 jam. Untuk pagi ni kami kena speed up sikit untuk ligan train yang akan sampai dekat kawasan market tu. Minyak kita 250 baht. Ini sudah 400 baht ni. 400 baht. Okey ya. Dah, relax. Dia terkejut ke? Oh, terkejut. Potong lah. Oh. 2. Ni masalah nak breakfast. Dah capati je pun. Buat pak sagi. Nak holik ke lah nak tu. Oh, tabuk atas. Ai, roti tabuk mah. Oi, roti tabuk. Aduh. Apa kita ada ayam goreng ya? Dekat Market Meklong nanti kita nak tengok gelagak peniaga ni dia akan pindahkan barang dia masa train nak lalu cross depan kedai depa tu. Oh, train. Hop. Sorry. Pagar muka tu. Kita boleh. Ya. Alhamdulillah sekali lagi kita sampai dekat Meklong Station ni. Tapi itulah train dah sampai. Kita lewat sikit. Lagi kita tunggu pukul 9.30 dia akan gerak daripada sini. Alright, dah sampai. Pukul 9 nanti dia akan gerak dari sini. Naik juga train. Tak rasa pengalaman naik train ni. Pagi pukul 9 dia gerak. Dia gerak dari sini pukul 9. 9. Jadi kita pergi tunggu sana. Ni boleh naik. Boleh. 9 sekolah sana. Balas sana hari kita pergi kat market tu lah. Hari baru dia buka-buka. Dia sudah empat, aku nikah 125 tak boleh dapat dah. Lepas tu takkan buat tekan. Tapi boleh sampai sini okey lah. Padu. Aku dah terlepas dari mana halo. Lepas tu mek tu Si, pusing. sekali lagi dia nak bertolak pukul 9 lagi. Beli datang tu ni pacok. Mama, kamera, ambil kamera. Oh. Alright. Oh. Dah. Oh, dah gila-gila ni. Tripod dalam ni. So, kita masuk dulu, lagi siapa akan kemas-kemas balik. Ni awak ni. Ni real gemak ni. Ni pun real ke? Kita ada shopping. Hah? Kung. Oh. Oh, tiup. Gila. Tak ada orang ni. Kita standby rumah. Baru untuk buat dulu. Oh, okay. Alright. Bye-bye. Pakai je. Tengok dapat tutup balik. Okey, habis. Dah jadi rumah. Oh, jadi ya. Jadi market balik. Jadi. Aduh, bukan senang. Mantap. Tak jauh pun daripada kawasan market tu, kami singgah lagi satu tempat iaitu floating market dekat kawasan Ratchaburi ni. Parking siap, kena bayar 220 baht. 20 baht. Asal macam ada Muslim kat sini. Muslim food. Kita cari. Sampai lagi dalam tu. Mas.
No, 6 person. Okay, 30 minutes on 1 hour. 30 minutes. Yes, one person 300 baht. Careful lah, careful lah. Okay, No. okay. This boat lah. Jadi kalau Kedah boleh masuk, kalau Kedah. dia. Kalau Kedah boleh masuk. Walking market dekat sini jauh beza dengan apa yang ada dekat Hatnai tu. Kami try juga untuk naik motorboat dekat kawasan ni. Harga lebih kurang dalam 800 untuk satu boat ni. Oh, dia dah lawa tu. Kenal lah. Oh, no one. I too black. Ha. How much? Aku dah tengok ada suara. Oi, 200 kau. Tempat ni jadi tumpuan pelancong. Jadi barang-barang yang ada jual kat sini sangatlah mahal. Hampa boleh tengok macam mana sesaknya kawasan ni sampai nak masuk entrance ni pun dah kena berebut dengan pro-pro yang lain. Kena panjat kawan. Ha? Mau 70. Oh, daripada 300 jadi 150. Murah brother. 150. Ha? Dia mau masuk pakai motor kat situ pada jalan besar tu, tempat pakai motor kami. So nanti seberang ke sini, tengok ni, signboard makanan halal. Mai kedai ni, kalau hampa nak naik boat, hampa ejas dengan pakcik ni, kedai halal ni. Ni nombor telefon. Cari pakcik ni. Pakcik ni buat ayak. So pakcik ni sembah harga boat. Nanti hampa akan dapat lagi murah. Kami dapat 800 ni, daripada 2000 dapat 800. Untuk satu boat, patutnya dia kata lagi murah. Mungkin dapat dalam 400 tu satu. Halal ni yang makanan halal. Nasi campur ada, nasi goreng ada. Untuk kali kedua kita sampai kat sini. Tapi masuk free lah kali ni. Aduh, ADV kan 350 Rosa 350. Ini zaman kaprik tu. Oi. Batu 3. Kali kedua kita main sini. Tapi kali ni masuk free, alhamdulillah. Tidak RM8 ke seorang. Habis kot, dah discontinue kot sebab tu masuk sini. Rotek siam ni Dulu masuk siam kena ada rotek. Basikal pun disimpan. Tu lampu belakang tu kan dia. Ni bawa ada member. Ada member lah. Bawa pilihan ni rare lah. Oh, ni kod belakang ada tak? Ada tak atas. Oh, 150. LHM Museum ni terletak dekat Kanchanaburi. Tak silap aku, dia start buka tahun 2014. Dekat sini hampa boleh tengok macam-macam jenis motor, daripada motor lama, klasik, vintage tu sampailah motor yang ada dekat pasaran pada masa ni. Antara brand yang aku nampak kat sini lebih kurang macam Honda, Yamaha dengan Suzuki. Yang paling menarik sekali, semua motor yang ada dalam museum ni adalah motor owner untuk kedai ni sendiri. Sekarang ni aku tengok museum ni dia dah buat satu lagi kedai motor. Kalau hampa ride sampai ke Kanchanaburi, eloklah hampa singgah dan spend lebih kurang dalam setengah jam dekat museum ni. Oh, payah. Oh, macam ni lah, Superman. Jenuh. Superman. Masih ada. Kukuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami singgah juga dekat River Quay Bridge yang menjadi salah satu peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Jambatan yang dibina oleh tentera Jepun untuk menghubungkan antara Thailand dan juga Myanmar. Tapi sebelah tu Thailand lagi. Bukan Myanmar. Mai berjemuk tau ni. Sempoi. Ni boleh naik boat ni kalau nak ronda. Cuma kita tak banyak masa lah. So kita pun tak jalan sampai habis. Panjang sampai sana, ada stesen lagi. Okay. Jemuk elok lah ni. Panas weh, duk atas tu panas ya Rabbi. Ya Allah Tuhan tu. Kita cari nak untuk trip balik kita punya energi. Motor masih hidup. Dua kali. Kuat lagi. Tengok. Hak ni yang nampak kan.
Mana nak jumpa? Tepi tu lagi je. Duk panas kan? Macam mana ni? Aduh. Padahal dah majai lah. Dah waktu maghrib. Dekat sini kami ada lebih kurang dalam 140 kilo lagi nak menghala ke Nakhon Sawan. Lebih kurang dalam 2 jam lebih untuk kami sampai. Sebab dah booking hotel, jadi kena pergi juga. Tidak esok jalanan kami lagi jauh. Lebih kurang 62 kilo lagi. Majai tadi. Macam Waizer. Nampak? Tapi baru pukul 8. Ha? Baru pukul 8 Malaysia. Ada 62 kilo eh. Alhamdulillah. Baru sampai dekat Nakhon Sawan sebelah sana. Lagi 50 kilo. Dah motor dah putih macam ni. Tengok motor ni. Biar lah beza. Dah motor. Oh ni bokeh. Sampai. Dipersilakan. Besar. Oh, beri ni. RM72. Keluar panas dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi daripada Nakhon Sawan. Hari keempat di Thailand. Tujuan hari ini adalah untuk ke Mae Sariang. Jarak lebih kurang dalam 500 kilo juga. Untuk hari keempat ni, kami plan untuk bermalam di Mae Sariang. Perjalanan hari ini juga akan memulakan kami untuk menaiki ke Thousand Corner daripada Mae Sot. Bila kita dah masuk dekat wilayah Tak ni, kita akan jumpa ramai rider Malaysia yang ada tujuan yang sama untuk naik ke Thousand Corner. Kita baru masuk simpang nak menghala ke Mae Sot. Semua ni kita berhenti ambil gambar dulu. Nak menghala ke Magic Hill sekarang ni. Sebenarnya ramai rider akan masuk ke Umpang dahulu sebelum naik ke Thousand Corner. Tapi bagi trip kali ni kami terpaksa skip Umpang sebab kami plan untuk masuk ke Botan nanti. Sampai juga akhirnya. Laju kat tu. Stiker ni isap kan. Nanti dia buang balik semua. Belah belakang aku tak tahu. Ni semua stiker baru ni. Ada stiker lekat tapi nanti dia buang. Ui Ni habis Lain corner habis. Semua kat lain corner. Untuk overload. Oh ni pun. Ada lagi ni. Seinci ni. 1 inci setengah ni. Boleh ke? 1 inci setengah kan banyak lah. Ni cari. Mana ada unta lek. Unta Saya takut lagi 1 inci punya hal lagi. Tani 1 inci, tani 1 inci. Tani 1 inci. Jangan. Sampai di Pekan Mae Sot, kami singgah lagi satu attraction yang sangat popular di kalangan para rider. Daripada Pekan Mae Sot tu lebih kurang 30 kilo untuk kita sampai dekat viewpoint yang menarik ni. Tempat ni dipanggil 33 Corner. Masa aku fly drone kat sini, memang nampak bentuk jalan tu macam nombor 3. Dan sungai dekat tepi ni sebenarnya sempadan antara negara Thailand dan juga Myanmar.
Alhamdulillah, selamat sampai ke 33 untuk kali pertama. Sebelum kita masuk ke Thousand Corner, checkpoint yang orang selalu main untuk ambil gambar. Mana mat? Okay, sampai kat Honda Mesok. Kita nak letak servis dulu. Mana ni? Ha. Oil and bitter. Okay. Aduh, ada salah tahu bincang tu dia. 1,150. Ni engine dah betul Filter satu. Murah ya amat, ya Allah tuan tu. Kamu? Ha, kau mau Ni have you can chicken. chicken. Nah, ayak ni order kat kedai luar. Boleh makan. Boleh makan tapi jenuh nak makan. Nak makan pun jenuh. Sekali lagi kita sampai dekat border Mesot ke Myanmar. Tapi kita tak boleh masuk juga. Memang tak boleh cross. Situasi je tak sibuk sangat macam tercilik tu. Di sungai tu. Ha? Sungai tu belakang ni. Pusing belakang ni. Belakang ni bawah. Ni kan flyover dalam. Nampak? Kita bawa masuk bawah flyover tu. Oh, border cuma naik DT. Menghari dah pi hujung. Ha? Pi ambil gambar dah. Ambil ya? Oi, takkan dah ni. Myanmar menuju kepada Thailand di seberang pagar saja. Ada tentera jaga. Sebelah tu Myanmar tu, yang berniaga-berniaga tu semua Myanmar. Sekali lagi isi minyak dekat PTT terakhir untuk masuk ke Meserang. Daripada sini nak sampai Meserang lebih kurang dalam 200 kilo lagi. 260 baht. Tapi boleh ikut KNGS okey lah. Dah kalau kami buat slow bagi tahu lah. Sah, bani jenis yang beli JL lah. Tak ikut lah. Ingat apa? Tak ikut lah. Tak mau orang kita. Ha. Petang tu kami terus masuk ke Thousand Corner dan target untuk bermalam di Mesariang. Pada pekan esok ni nak sampai ke Mesariang lebih kurang dalam 200 km. Time macam ni sebenarnya tak sesuai pun kalau kita nak mulakan Thousand Corner, sebabnya sepanjang jalan ni kita akan berada dalam kawasan hutan dan ada setempat kita akan masuk dekat tanah Myanmar. Ada yang pergi dalam tu. Lepas pergi ni rest area. Boleh masuk free. Memang sampai Mesariang malam. Dah Hongsun 278 lagi. Tapi kita tak pergi hari ni main Hongsun. Kita pergi esok. Sepanjang jalan ni pun tak ada lampu jalan dan harap dekat spotlight motor yang ada je. Bila kita lalu dekat kawasan yang gelap tu, memanglah tak boleh laju dan kita kena extra alert. Dalam trip ni, kami dah ambil risiko untuk ride sampai malam dengan kawasan yang berisiko macam ni. Sampai ke malam. Padu. Baru berapa persen? Baru 20%. Sampaikan benda yang paling takut sekali jadi dalam trip dah jadi pun kat kami. Haji Nita. Muka bengkok tu bang. Tak apa bang, sabarlah. Cepat hospital boleh tak? Nanti tu. No? Saya panggil boleh ni tak boleh. Betul kan ini. Okey. Oi, ketak badan lah. So